Seorang peguam dari Kenya telah menang kesemua 26 kes, tapi akhirnya dia ditangkap kerana rupa-rupanya dia bukan seorang peguam. Brian Mayweather tak pernah masuk sekolah undang-undang, tapi dia berjaya menewaskan 26 peguam sebenar tanpa kalah satu kes pun. Macam mana dia buat? Brian menyamar sebagai seorang peguam sebenar yang nama sama dengan dia, dan kebetulan peguam itu tidak aktif. Jadi dia menukar semua maklumat peribadi dan gambar peguam asal kepada maklumat dan gambar dia dalam portal rasmi ahli guaman Kenya. Dengan identiti palsu itu, dia hadir ke mahkamah dan mula ambil kes, dan mengejutkan dia menang satu persatu. Semua orang sangka dia peguam sah, sehinggalah dia kantoi apabila peguam asal cuba log masuk akaunnya dan gagal. Dan apabila laporan dibuat, agensi peguam membuat siasatan dan akhirnya Brian ditahan. Yang peliknya, ramai rakyat Kenya sokong Brian menuntut agar dia dibebaskan dan diberi lesen peguam sebenar. Kini dia mewakili diri sendiri atas tuduhan jenayah penipuan yang belum disabitkan ke atasnya kerana dia menang semuanya. Komen pandangan korang.